patah. Macam mana Acik boleh Alhamdulillah. jadi Acik? Masa datang. Dia pakai datang. Siapa yang pasal tu Acik? Niat, Acik niat. Oh, Anak-anaknya paksa datang juga. Yes. Alhamdulillah lah. Mungkin rezeki jadi kan. Iya. Oh, alhamdulillah. Mana kek? Acik, tadi kan kita ada cerita pasal perbezaan Okey, dengan boleh. kualiti BJ dengan saya. Jelas tak Acik satu persatu? New collection. Sebab kita pun ada pertanyaan Nak kan. kena nanti. Acik lagi. Acik first time kan datang sini? Saya first time datang sini. Selalu. Sebab kawan saya pun ada kawan kat sini kan. Oh. Terima kasih lah kerana beritahu berkaitan dengan kayu apa semua. Walaupun benda tu memang dalam pengetahuan saya. Alhamdulillah. Tapi bila kita lihat dekat rumah tu, saya kat rumah pun ada sebenarnya. Dah beli. Tapi bukan di sini lah. Jadi saya tengok macam kualitinya macam tak sempurna. Sebab tu saya kata lebih baik tengok dekat TikTok pun ada apa bos hijau lompat-lompat apa semua. Cuba di sini lah kan. Kebetulan anak pun pernah datang sini. Alhamdulillah. Oh ya, abang brother, thank you abang brother. Jadi saya kata saya dengan dia, okey, hari Sabtu kau tak kerja, jom kita pergi cari lah barang ni kan. Tu je lah. Jadi tu tak ada penghala ke lain lah. Memang tujuan kemari. Memang daripada Gelang Patah tu datang sini? Alhamdulillah. So, collection baru ni. Acik, sofa yang Acik duduk tu yang baru kita orang unboxing tadi P30, rasanya apa Acik? Nak minta Rasanya Acik. Dia memang selesa dan kalau duduk lama pun saya pun memang ada masalah sebab saya baru operation sleep disc. Tapi bila saya duduk dekat situ macam sedap lah. Dia sedap, lepas tu bolehlah bagi orang pun boleh berejut sikit kan. Cuma saya risau dua hero saya ni lah. Bila dia span macam tu kan. Nanti kita kena, tapi kualiti bos Ijan dah tunjuk orang kan macam mana. Buat cik pun dah beritahu macam mana kan. Saya tak risau lah. Alhamdulillah, pakai je ni. Asal je. Apa-apa bagi tahu je nanti. Sebab itu saya punya sofa tu dari 2023 saya R&D. Amir Mahas nak keluarkan 2026. Baru keluarkan. Sendiri punya. Saya punya sendiri. Maksudnya Acik. Saya memang nak launching satu produk tu paling cepat setahun lebih. Yang itu 2023. So 2023 sampai 2025 yang topnya ada satu lagi sofa. Tapi yang ni bagi saya lah resepi terbaik saya setakat ni. Yang itu yang Acik beli tu. Tapi yang penting sekali itu apabila selepas pembelian itu ada servis-servis